Satu hari Nabi lalu dekat dengan Kaabah, ada beberapa orang duduk tang tu. Semua menteri ni, tapi perangai tak elok lah. Bila Nabi lalu, dia kata, oi orang gila nak pergi buat apa? Hak seorang panggil Nabi, hak panggil gila, hak panggil macam-macam. Lepas tu hak gelak orang jahat ni, hak gelak je tepuk meja, ha. Nabi berhenti balas ke? Nabi pandang pun tidak. Kalau Nabi tak balas, Nabi rugi apa? Tak rugi apa? Hak ni yang Rasulullah ajak ni, subhanallah. Maka Nabi ajak kita, Nabi tak pernah melayan. Bila orang menghina, herdik, keji Nabi ni, berapa orang pun kata Nabi pi macam tu lah. Bila Nabi pi macam tu, mereka ni geram lah. Geram lah, lagi geram. Jadi bila Nabi pi, wak ni lagi sakit hati. Bila sakit hati, Nabi solat. Mereka sembang sama mereka, siapa berani dia ambil teri ke apa ke. Ada riwayat kata janin unta yang busuk tu, unta beranak, bangkai busuk tu dengan darah apa semua tu, angkat ibu atas belakang. Waktu ni yang buat ialah bekas kawan baik Nabi SAW. Yang ni sangat sedih lah. Nabi ada kawan baik, disebabkan Nabi bawa Islam, dia tinggal Nabi.